Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Aduh, Kelantan FM. Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Aduh, Kelantan FM. Ya, Kelantan FM ada sokmo dan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita sebagaimana yang kita royak terlebih awal lah. Banyak kali dah kita umum yang mana pengumuman penting waktu ni iaitu berkaitan dengan pertandingan Dikir Barat RTM 2026. Betul. Jadi pengumuman ni akan dikongsikan bersama dengan kita, bersama dengan Encik Saiful Zaman bin Yusof, iaitu pengarah program radio. Bersama-sama dengan kita. Ya, kita tak boleh nak ulah, Bedi. Iyalah. Sebab kita bukan orang yang layak. Tetapi berita ini bukan berita yang orang kata membimbangkan ataupun berasa gobar. Ini berita baik. Berita baik. Betul. Jadi kita nak bersama dengan Cik Saiful Zaman bin Yusof lah selaku pengarah program radio untuk umumkan gapo berita baik hok nak dikongsikan sempena dengan pertandingan Dikir Barat RTM 2020 ni. Ya. Tu dia. Jadi berkesempatan kita bersama dengan pengarah program radio, insya-Allah ada sesuatu yang baik yang boleh kita kongsikan ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Modern Awadi. Alhamdulillah. Salam adik kakak yang para pendengar Kelantan FM ada sokmo. Tu dia. Ada sokmo tu hak kita nak. Ya, penting tu. Semua ada di Kelantan FM. Jangan terlepas untuk mendengar Kelantan FM di mana saja anda berada dan pada bila-bila masa. Ya, betul tu. Kemas hati. Dok, bukan saja pendengar hak dengar Kelantan FM lah ni, Cik Saiful. Mak Ador dengan Bedi pun debar ni. Gapo hak Cik Saiful akan kosi dengan pendengar Kelantan FM ni? Berkaitan dengan Dikir Barat, pertandingan Dikir Barat RTM 2020 ni. Tu dia. Jadi setinggi terima kasih daripada pihak RTM kepada semua para pendengar Kelantan FM dan juga semua stesen radio RTM yang telah menghantar, yang telah menyertai, yang telah memberikan butiran tentang pertandingan bagi penyertaan pertandingan Dikir Barat RTM 2026. Jadi pada awalnya dahulu kita tutup setengah bulan Januari kan. Betul. Jadi disebabkan permintaan yang banyak, yang ramai, jadi kita rasa kita kena berbesar hati untuk menyambung kita punya tarikh tutup itu pada sehingga 31 Januari yang lalu. Ya. Jadi kita rasa seronoklah sebab tak sangka ramai sungguh yang berminat dengan Dikir Barat ni. Terutama dari negeri-negeri lain. Itu yang paling penting. Dan kemudian daripada pelajar-pelajar IPT. Jadi itu kita galakkan supaya inilah pengembangan budaya, pengembangan seni supaya dia tidak hilang di telan zaman. Ya. Jadi untuk makluman ataupun untuk pengetahuan semua para pendengar Kelantan FM yang sedang mendengar sama ada di frekuensi Kelantan FM ataupun di RTM Klik, kita ada dua kumpulan iaitu kumpulan lelaki dan pada tahun ini, pada kali ini kali pertama kita membuka penyertaan kita kepada kumpulan pendikir wanita. Betul. Jadi untuk makluman kita dah berjaya untuk mendapat dan kita telah saring, kita dapat lebih kurang dalam sebanyak 14 kumpulan untuk pergi ke peringkat saringan pada 7 Februari kelak nanti. Itu untuk kumpulan lelaki. Dan kemudian kita juga ada 8 kumpulan lain yang kita akan pilih dan kita halakan kepada peringkat suku akhir pada 4 April nanti. Jadi berita baik yang kita rasa berbesar hati untuk menyampaikan kepada semua para pendengar Kelantan FM dan juga para pendengar stesen radio RTM yang mengikuti pengumuman ini. Berita baik yang saya nak kongsikan ialah kita dah menerima banyak kumpulan wanita. Dan Alhamdulillah. Jadi semuanya kita ada 6 kumpulan. Untuk kali pertama ni kita berjaya dapat 6 kumpulan yang telah mengesahkan mereka punya penyertaan
Dan apa yang paling penting, untuk kita menghargai penyertaan pendikir kumpulan wanita ini, Mokda. Jadi apalah agak-agaknya kan, kita nak saring ke, kita nak tapis ke, bagaimana kan. Jadi apa yang saya nak umumkan, berita baik itu ialah semua kumpulan wanita tersebut secara automatik layak ke peringkat separuh akhir yang kita dah susunkan pada 18 April kelak. Bermaksud kesemua 6 kumpulan wanita itu nanti mereka akan terus berjumpa di Auditorium Sri Angkasa di Kuala Lumpur ini. Jadi pada waktu itu nanti mereka akan berentap di pentas separuh akhir kita, iaitu untuk kita mencari 2 kumpulan yang akan layak ke peringkat akhir pula nanti pada 25 April. Jadi bertepatan dengan itu, kita meraihkan semua pada pendikir wanita yang berani menyahut cabaran kita untuk menyertai pertandingan DK Barat ATM 2026. Julung-julung kalinya. Alhamdulillah. Ya betul. Jadi adakah dia dapat nak saya sebutkan nama kumpulan wanita? Selalunya. Comel. Molek. Molek. Okey, kita cuba dengar betul-betul dan saya akan bacakan juga betul-betul, kan salah nama kumpulan kan lain jadinya. Jadi kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang datangnya dari Batu Cave, Kuala Lumpur. Siapakah dia? Okey, iaitu kumpulan Sari Adiratna. Ya, tahniah. Kumpulan Sari Adiratna. Dari Batu Cave, KL. Kemudian kumpulan yang kedua ni agak-agak Mokda dari mana pula? Dari KL kan? Sekarang ni yang Pantai Timur lah pula. Okay. Pantai Timur. Kalau Pantai Timur ni kita tengok. Di Pantai Timur ni ada beberapa nama ni. Okay, kita pergi negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Iaitu Pahang. Ya, kumpulan Sri Kandi Duyung Cerating Pahang. Ya. Boleh. Jadi kita pergi kepada kumpulan yang ketiga. Ini Pantai Timur tetapi dia berada di utara, di sebelah saja Kelantan. Okey. Iaitu Besut Terengganu. Orang Besut. Orang Besut. Kumpulan Queen Arwana Sri Bobo. Jetih. Queen. Lepas pasir putih, jetih. Ya, faham. Ya. Kemudian kita pergi ke Kota Baru sendirilah pula. Okey. Iaitu kumpulan Sri Andani Sering Kota Baru. Okey, tahniah orang Sering. Kemudian kita pergi kat negeri sebelah balik, ke negeri jiran. Dari Besut juga, Terengganu, iaitu kumpulan Teratai Manis Mizanis. Okey, kemah orang Besut. Kemah di situ. Tahniah kepada kumpulan Teratai Manis. Dan yang keenam, ini dari Kelantan, iaitu dari kampus Jeli Kelantan. Kumpulan Alunan Dewi Pujangga. Okey. Tahniah. UMK Kampus Jeli. Ya, betul. Jadi adik-adik ni kepada semua 6 kumpulan ni, iaitu kumpulan Sari Adiratna, kumpulan Sri Kandi, kumpulan Queen Arwana Sri Bobo, kumpulan Teratai Manis Mizanis, kumpulan Sri Andani, kumpulan Alunan Dewi Pujangga. Jadi tahniah kepada kumpulan wanita ini yang berjaya untuk terus ke peringkat separuh akhir untuk kita berjumpa di Auditorium Sri Angkasa. Jadi saya berikan tip ataupun nasihat, kena berlatih bersungguh-sungguh supaya semua persembahan, semua patah kata, semua ritma, semua strategi yang diaturkan itu dapat disatukan untuk kita pilih nanti kelak 2 kumpulan yang akan layak ke peringkat akhir. Jadi kena bersedialah sebab
ini ialah berita baik untuk 6 kumpulan wanita tersebut. Ya, ya. Jadi alhamdulillah kita RTM sebagai penganjur telah pun dapat mengumpul 6 pasukan. Pertama kali kita buat ni kan? Ada 6. Ya, ini pertama kali kita buat. Untuk tahun 2026. Pertama kali dan kita berjaya mendapatkan penyertaan kumpulan wanita, dan kita harapkan pada tahun-tahun harapan bila kita menganjurkan ataupun RTM menganjurkan pertandingan di Kibarat ini, akan lebih banyak lagi kumpulan wanita yang dapat menyertai supaya kita tahu inilah akar kita, seni budaya kita, iaitu di Kibarat, dan supaya di Kibarat ini kekal sehingga ke akhirnya. InsyaAllah. Okey, tu dia. Tips Encik Saiful Qasidah tu. Ya. Kena buat molek deh. Kena tahu ritma gitu gini. Kena buat molek lah. Itulah Ya, betul. sehingga pertandingan. Terima kasih Tuan Pengarah Program Radio bersama dengan kita, ya, yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof bersama dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada peluang, kita akan bersama dengan beliau lagi. InsyaAllah. Ya. Temu di Kuala Lumpur kan aku mana ni? Kuala Lumpur. Kau labu Kita bertemu di Kuala Lumpur, tetapi lelaki itu nanti kita akan buat saringan di sana juga. Di Ya, Kelantan ya. juga. Betul. Jadi untuk semua para pendengar Kelantan FM, jangan lupa Kelantan FM ada Sokmo. Ayo. Ya, penuhi cita rasa anda. Ada semua. Ada Ya. semua. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sampai Kuala Lumpur ada semua ada ni. semua sampai Kuala Alhamdulillah. Lumpur. Terima kasih banyak-banyak Cik Saiful. InsyaAllah ada Terima rezeki kasih. kita bersama sekali lagi dalam segmen Akok. Baik. Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okey, tu dia. Kita bersama dengan yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio Abedik deh. Ya, betul. Dan bersama dengan kita juga Abedik, pengarah penjara Kelantan. Iyalah. Duduk tepi Abedik tu. Ya, memberi kekuatan betul. kepada kita bahawasanya satu berita yang menggembirakan kepada kita yang telah pun diumumkan. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan peluang ni, sesuatu yang kita nanti-nantikan lah. Ke mana-mana pun ada kumpulan wanita yang telah pun mengesahkan penyertaan untuk bertanding 6 pasukan ataupun kumpulan yang berjaya. Betul. Dan kita bawa ke angkasa puri Kuala Lumpur. Dan kita anggap nenek ni pun dah berjaya. Ya, Sebab tu kita